Topik asas nombor, cikgu dapati masih ramai lagi pelajar tak dapat kuasai topik ini walaupun dah tingkatan 5. So, hari ini cikgu akan ajar daripada A, asas, sehinggalah ke operasi supaya kamu dapat kuasai topik ini dengan baik. Bersama saya, Cikgu Kama. Jom kita mulakan. Sedar tak sebenarnya kamu dah guna dah asas nombor dalam kehidupan seharian kamu? Cuba kamu fikir, dalam masa saat yang ke-60 kita panggil sebagai 1 minit. Dalam bilangan telur, cukup sahaja 12 biji telur kita panggil sebagai 1 dozen. Kemudian kita akan buat pengiraan baru bermula daripada kosong. Maksudnya, dalam asas nombor, kita akan buat pengiraan bermula daripada digit kosong. So, dalam kehidupan seharian kita, sebenarnya, daripada kecil lagi kita dah guna asas nombor, iaitu asas 10. Sebab itulah, semasa kita tadika, cikgu ajar kita digit kosong sehingga digit 9. So, selepas digit 9, dia adalah digit 10. So, sebenarnya dalam asas 10, dia ada 10 digit. Iaitu bermula daripada digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, jumlah digit kat sini adalah 10. Bermaksud ini adalah asas 10. Selain daripada asas 10, cikgu bagi contoh asas 5. So, dalam asas 5, kita ada 5 digit. Okey, macam mana nak kira 5 digit? Kita akan bermula daripada digit 0. 0, 0, 1, 2, 3, 4. So, dalam asas 5, kita ada 5 digit. So, nampak macam pelik, tetapi idea untuk kedua-dua asas ni adalah sama. So, bila cukup sahaja 5 digit dalam asas 5, so kita akan bermula dengan pengiraan yang baru di mana kita akan mula balik dengan kosong. Jadi, untuk reset hari ini, cikgu akan ajar awak bagaimana nak mengenal asas nombor, macam mana awak nak mencari nilai nombor dalam setiap asas, dan juga bagaimana awak nak menukar setiap asas, serta yang last kali kita akan belajar bagaimana nak menyelesaikan operasi dalam asas nombor. Dalam asas nombor ni, kamu nampak je macam pelik, tetapi idenya sama sahaja. Contoh dalam komputer, kita menggunakan asas 2. Di mana dalam asas 2, kita hanya guna digit kosong dan juga digit 1 sahaja. Dalam episod ini, cikgu akan jelaskan daripada asas bagaimana kamu nak mengenal asas nombor. Seterusnya, cikgu akan ajar kamu bagaimana nak mencari nilai digit dan juga nilai nombor dalam asas, dan cara nak menukar setiap asas nombor, dan last kali kita akan belajar cara untuk menyelesaikan masalah dalam asas nombor, iaitu dalam operasi tambah dan juga operasi tolak. Cikgu akan tunjukkan bagaimana nombor asas itu berfungsi, satu langkah demi satu langkah. Semasa kita sekolah rendah dahulu, kamu dah pun belajar nilai tempat. Contohnya awak lihat nombor ini 3, 4, 5. So, nilai tempat 3 ini adalah rumah ratus, 4 ini adalah rumah puluh, manakala 5 ini adalah rumah sah. So, cuba kita tengok bagaimana kita nak menulis 3, 4, 5 nombor ini ke dalam bentuk asas. Sebab itu, nombor 3, 4, 5 ini membawa maksud kepada 3 adalah rumah ratus, 4 adalah rumah puluh, dan 5 adalah rumah sah. Jadi sekarang cikgu akan tukarkan 100, 10 dan 1 ini ke dalam asas 10. So, nombor 3, 4, 5 di mana 3 asas 10 adalah kuasa 2 kat sini. Okey. So, kita akan tambah 4, 10 kuasa 1 tambah 5, 10 kuasa kosong. Kenapa cikgu tulis macam ni? Kerana 3, 4, 5 ni adalah nombor dalam asas 10. Jadi bila nombor tu dalam asas 10, nilai tempat ni kita akan tulis dalam asas 10.
Jadi, macam mana nak tahu kuasa dekat sini? Okey, so kita akan tengok nombor 3, 4, 5. Kedudukan 5 di belakang, so kita akan bermula dengan kosong. Kedudukan 4 adalah kedua, kita akan letak 1. Dan kedudukan 3 adalah 2. Jadi sebab itulah bila kita letak dalam asas 10, kita akan letak pada asas mengikut kedudukan tadi. So inilah maksud di dalam asas. Jadi apabila asas berubah, nilai digit dan juga nilai tempat bagi setiap asas juga akan berubah. So sekarang kita akan masuk kepada fahami digit yang digunakan di dalam setiap asas. So kita ada asas 2 sampai asas 10. So kita akan tengok dalam asas 2 dia hanya ada 2 digit, di mana digit 0 dan juga digit 1. Okey, untuk asas 3 dia hanya ada 3 digit, di mana kita akan bermula dengan digit 0, 1, 2. Okey, seterusnya kita akan tengok asas 5. Digit yang ada dalam asas 5 adalah digit 0, 1, 2, 3 dan juga 4. Manakala asas 10 adalah bermula daripada digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan juga 9. So inilah jambatan asas nombor yang kita akan pelajari pada episod ini. Jadi bagaimana kita nak tahu digit yang dibenarkan di dalam setiap asas? So kita berbalik kepada asas 2. So dalam asas 2, digit yang dibenarkan hanyalah 0 dan juga 1. So kalau awak tengok dekat sini, dalam asas 2, digit 2 tidak dibenarkan digunakan dalam asas 2. Kalau kita tengok dalam asas 3, digit 3 tidak dibenarkan. Bermaksud 3 ke atas lah, 3, 4, 5 tak dibenarkan. Okey, untuk asas 5, digit 0 sampai digit 4 sahaja yang dibenarkan. So, digit 5 tak dibenarkan. 5, 6, 7, 8, 9 tidak dibenarkan di dalam asas 5. Okey, sekarang cikgu nak uji kefahaman kamu. So, awak tengok nombor 2, 4, 3 dalam asas 5. Adakah nombor ini dibenarkan di dalam asas 5? Okey, ya. Nombor ini dibenarkan. Cuba kita tengok. Dalam asas 5, digit 0, 1, 2, 3, 4 sahaja yang dibenarkan. So, dalam nombor 2, 4, 3 ni, 2 dibenarkan, 4 dibenarkan, 3 dibenarkan. Jadi 2, 4, 3 asas 5 dibenarkan dalam asas nombor 5. So seterusnya kita akan tengok nombor 1, 5, 7 asas 5. Adakah ia boleh digunakan dalam asas 5? Okey? Tidak. Kenapa tidak? Okey, so kita tengok di sini dalam nombor 1, 5, 7 ada digit 5 dan juga ada digit 7. Di mana syarat untuk asas 5 kalau awak tengok adalah 0 sampai 4 sahaja. So 5 dengan 7 tidak dibenarkan di dalam asas 5. Jadi conclusion dia ialah nombor 1, 5, 7 asas 5 tidak dibenarkan di dalam asas 5. Okey, jadi ini adalah perangkap paling awal di dalam soalan asas nombor. Pastikan dahulu nombor dalam setiap asas yang diberi adalah dibenarkan. Sekarang kita lihat nombor ini. 1, 3, 2 dalam asas 5. Sekarang kita nak membina ataupun kita nak mencari nilai tepat bagi nombor 1, 3, 2. So sebelum itu kita akan observe dahulu. Ni adalah asas 5. So kita kena tengok sama ada 1, 3, 2 ni nombor ni valid ataupun tak valid dalam asas 5. So digit 1, 3, 2. Okay. So ketiga-tiga digit ini memang ada dalam asas 5. So kita boleh proceed mencari nilai tempat. So first kali nak mencari nilai tempat, kaedah cikgu kita akan gunakan kaedah cerakinkan. So first kali kita akan buat dahulu 3 bracket di mana ada 1, 2, 3 digit. So kita akan buat 3 bracket. Tambah. Okay.
So di dalam setiap bracket ni awak isi dahulu digit ni. Digit bagi nombor ni. 1, 3, 2. So kita akan isi kat sini. Okay. So kita akan darab dengan asas. Sekarang ni kita asas berapa? Asas 5. So kita akan darab dengan asas 5. Darab dengan asas 5. Darab dengan asas 5. Okay. Kita nak letak nilai tempat bermula dari belakang. Dekat asas kita letak kosong. Bermula dengan kosong. 1, 2. Okey. Seterusnya, kita akan cari nilai tempat bagi nombor 1, 3, 2 asas 5. So, 1 darab dengan 5 kuasa 2, awak akan dapat 25. So, kita akan tambah dengan 5 kuasa 1 adalah 5. Darab dengan 3, 15. Dan kita akan tambah dengan 5 kuasa kosong adalah 1. Darab dengan 2, awak akan dapat 2. So, kita akan dapat jawapan 42 asas 10. Ini membawa maksud nombor 132 asas 5 adalah sama nilai dalam asas 10 ialah 42 asas 10. Selain daripada kaedah tadi, awak boleh guna kaedah yang kedua di mana kita tulis dahulu nilai tempat. Okey, so macam mana nak tulis nilai tempat? Kita tengok dekat sini ada 3 digit. Bermaksud kita ada 3 nilai tempat bagi asas 5. Okey, so daripada belakang kita akan letak sifar 1 dan juga 2. So seterusnya dekat bawah kita akan tulis nilai digit. Apa itu nilai digit? Awak tengok 1, 3, 2. Kita akan letak di bawah dia. Okey. So seterusnya kita cari nilai 1, 3, 2 asas 5 dalam asas 10. Macam mana nak kira? Daripada atas ke bawah ni kita darab. Yang ni pun kita darab. Yang ni pun kita darab. Seterusnya daripada 1, 1, 1 nilai tempat ni kita kena tambah. Okey. So sekarang 1, 3, 2 asas 5. Okey, iaitu 1 kita akan darab dengan 5 kuasa 2 tambah 3 darab dengan 5 kuasa 1 tambah 2 darab dengan 5 kuasa kosong. So kita akan dapat nilai dia 42 asas 10. Apabila kita nak tukar sesuatu nombor asas kepada asas 10, so kita akan gunakan dua kaedah. Yang pertama kaedah cikgu tadi, kaedah cerakinkan. Yang kedua, kaedah di mana kita bina dahulu nilai tempat ataupun nilai digit. Lepas tu kita darab, kemudian kita tambah. Sebenarnya kedua-dua ni adalah sama sahaja. Bezanya adalah penulisan kita masa kita nak menyelesaikan masalah tersebut. So kita akan tengok contoh nombor 203 asas 4. Kita nak tukar ke asas 10. So kaedah yang pertama adalah cerakinkan. Macam mana nak buat? Kita kira dekat sini ada 3 digit. So cikgu akan buat 3 bracket. Kita tambah bracket yang kedua, kita tambah bracket yang ketiga. Dalam bracket ni kita isi digit dalam asas 4 tadi, iaitu 2, 0, 3. Okey. So kemudian kita darab. Nak darab dengan apa? Darab dengan asas. So dekat sini adalah asas 4. So kita darab dengan asas, darab asas, darab asas. Okey. So daripada belakang kita letak nilai tempat dia, iaitu 0, 1, 2. Okey. Kemudian kita carilah 4 kuasa 2 adalah 16. 16 darab 2 adalah 32. So kita akan tambah dengan 4 kuasa 1, 4 darab 0, 0. So kita akan tambah dengan 4 kuasa 0, nilai dia 1. Darab dengan 3, awak akan dapat 3. So 32 tambah 3, awak akan dapat 35 asas 10.
Jadi kalau awak nak guna kaedah yang kedua, kita akan guna kaedah, kita set dahulu nilai tempat dan juga nilai digit. Okey, so nilai tempat, okey, so kita akan tengok ada 3 digit dan asas 4. So kita set dahulu nilai tempat, iaitu asas 4, asas 4, asas 4. So daripada belakang 0, 1, 2. So seterusnya kita set nilai digit. So kita akan tulis digit di bawah nilai tempat. Okey. So setiap atas bawah kita darab, bawah kita darab, atas bawah kita darab. Kemudian setiap nilai digit ni kita akan tambah. So kita akan tulis di bawah 2, kita akan darab dengan 4 kuasa 2, tambah 0, darab dengan 4 kuasa 1, tambah 3, darab dengan 4 kuasa 0. So, kita akan dapat 32 tambah 0 tambah 3. So, jawapan dia ialah 35 asas 10. Okey, sekarang cikgu nak awak jawab soalan ni, di mana 121 asas 3 awak tukarkan ke asas 10. Pause dulu video ni, jawab soalan ni, lepas tu baru kita semak sama-sama. Jom kita semak. So, nombor 121 dalam asas 3 tukar ke asas 10. Saya guna kaedah cerakinkan dan saya dapat 16 asas 10. Kalau jawapan kamu sama dengan jawapan cikgu, bermaksud kamu dah kuasai penukaran asas kepada asas 10. Baik, seterusnya kita nak buat penukaran asas 10 ke asas lain. Kalau tadi kita banyak guna kaedah darab dan juga tambah, untuk penukaran asas 10 ke asas lain, kita akan guna kaedah bahagi. So, dekat sini cikgu akan tunjuk dahulu satu contoh di mana 42 asas 10 kita nak tukar ke asas 5 menggunakan kaedah bahagi. So, cara dia ialah 42 kita akan bahagi dengan asas yang kita nak cari jawapan, iaitu asas 5. So, kita akan bahagi dengan 5. Okey, jadi 42 awak bahagi dengan 5, awak dapat berapa? Okey, so kita akan letak 8. Okey, di mana 8 bila darab dengan 5 awak akan dapat 40. Okey, so kita akan tolak dekat sini. 42 awak tolak 40, awak akan dapat baki dia 2. So, baki tersebut kita akan tulis di sini. Okey, kita akan buat step yang sama sampailah dekat bahagian sini awak dapat kosong. Okey, kita akan sambung. 8 kita akan bahagi dengan 5. So, dalam sifar 5 tak ada 8. So, kita akan ambil yang paling hampir. So, yang paling hampir dengan 8 adalah 1. Okey. Kita akan cari baki dia. 1 darab 5, awak akan dapat 5. Okey. So, kita akan tolak lah. So, 8 awak tolak dengan 5, awak akan dapat 3. So, kita akan tulis baki dekat sini 3. Okey. Ulang lagi proses. Bahagi dengan 5. So, 1 bila bahagi dengan 5, tak ada. Dalam sifar 5 tak ada. So, kita akan letak kosong. So, bila sini awak dah dapat kosong, automatik yang dekat sini kita akan turun sebagai baki. Okey. So, macam mana kita nak menulis jawapan? Daripada bawah naik ke atas sebagai jawapan. Okey, jadi jawapan dia ialah 1, 3, 2, asas 5. Selain daripada awak nak agak-agak daripada sifar, okey,
Kaedah yang cikgu boleh ajar awak adalah menggunakan kalkulator. First kali, awak bahagi dahulu 42 dengan 5. So, bila dah bahagi menggunakan kalkulator, awak dapati dekat kalkulator tu dia akan bagi perpuluhan. So, bila perpuluhan, awak ambil di depan perpuluhan. So, di depan perpuluhan adalah 8. Okay. So, bila dah dapat 8, nak cari baki 42 ni, awak akan tolak dengan 8 ni darab dengan 5. Ni darab. Okay. Untuk kita nak cari baki tu je. Okay. 8 darab dengan 5 awak dapat 40. So, nanti dalam kalkulator awak akan tolaklah dengan 42 dan awak akan dapat baki 2. Okay. Ulang yang sama, 8 bahagi dengan 5 dekat kalkulator. Bila dah bahagi, awak dapati ada jawapan dia perpuluhan. So, bila perpuluhan, ambil di depan perpuluhan iaitu 1. Okey, ulang proses yang sama, 8. Awak tolak dengan 1 ni tadi, darab dengan 5, awak dapat baki dia 3. So, awak ulanglah step dia sampai awak dapat kosong. So, bila awak dah bahagi bawah ni dapat kosong, automatik yang dekat atas ni awak turun je dekat situ sebagai baki. Okey, nak tulis jawapan macam biasalah, daripada bawah naik ke atas dan tulis. Dan jangan lupa, bila kita tulis jawapan, asas dia wajib tulis. Wajib tulis. Okey? Apa jadi kalau awak tak tulis? Awak tulis jawapan dia macam ni je. 1, 3, 2. Tak ada asas. So, jawapan ni dikira salah. Okey? Ingat poin dia adalah jawapan mesti tulis asas. Tak ada asas, jawapan awak salah. Baik, seterusnya kita nak buat penukaran asas lain ke asas lain. Kaedah apa yang kita nak guna? Yang tadi asas lain nak tukar ke asas 10, kita dah guna kaedah cerakinkan. Ataupun awak nak guna kaedah nilai tempat nilai digit. Yang kedua, asas 10 nak tukar ke asas lain, kita guna kaedah bahagi. Jadi sekarang kita nak buat penukaran nombor asas lain ke asas lain. Apa kaedah yang kita akan gunakan? So, dekat sini cikgu bagi hint iaitu long way. Apa maksud long way? Bermaksud asas lain ni, okay, awak tukar dahulu ke asas 10. Okay? Bila dah tukar ke asas 10, awak tukarlah balik ke asas yang kita nak cari tu. Okay? So, kita akan recall balik. Asas lain, tukar ke asas 10, kita guna kaedah apa tadi? Kaedah cerakinkan. Cerakinkan dekat sinilah cikgu tulis. Cerakinkan. Bila awak dah cerakinkan ataupun awak guna kaedah nilai tempat nilai digit, awak dah dapat jawapan dalam asas 10. Seterusnya, kita guna kaedah apa nak tukar ke asas lain? Kaedah bahagi. Okey, so kita akan guna kaedah bahagilah. Barulah dapat jawapan dia. So, contoh cikgu bagi awak nampak bridge tu. Okey. Contoh cikgu buat asas 3 kita nak tukar ke asas 7. Okey. Bermaksud asas 3 ni awak tukar dahulu asas 10. Okey. Bila dah dapat jawapan dalam asas 10, awak tukarlah ke asas 7. Okey. Mengikut yang cikgu cakap tadi lah, kita akan guna long way. Okey, cikgu akan bagi contoh bagaimana kita nak tukarkan asas lain ke asas lain. Baik, kita akan tengok contoh. Nombor 132 asas 5 kita nak tukar ke asas 2. Ini bermaksud asas lain kita nak tukar ke asas lain. So, kita akan guna kaedah long way. Di mana 132 asas 5 kita akan tukar dahulu ke asas 10. Barulah kita tukar ke asas 2. So, kita kena ingat balik, asas 5 nak tukar asas 10, kita guna kaedah cerakinkan. So, bagaimana kaedah cikgu? Okey. So, ada 3 digit, kita akan buat 3 bracket, tambah ketiga-tiga bracket. Okey, masukkan digit. Okey, kita akan darab. Darab dengan apa? Darab dengan asas 5. Darab dengan asas 5, darab dengan asas 5, darab dengan asas 5. Daripada belakang, letak nilai tempat dia. 0, 1, 2.
So, 5 kuasa 2 adalah 25 tambah 5 kuasa 1, 5 darab 3, 15 tambah 5 kuasa 1 darab 2, 2. So, kita akan dapat 42 asas 10. Okay. So, 42 asas 10 kita dah dapat. Nak tukar ke asas 2, kita akan guna kaedah bahagi. Okay. So, kaedah bahagi 42 bahagi dengan berapa? So, kita akan bahagi dengan asas yang kita nak cari jawapan. Asas 2. Okay. So, dekat sini, cikgu akan guna kalkulator. Okay. Cikgu akan tunjuk dekat awak bagaimana nak guna kalkulator. Okay. 42, awak bahagi dengan 2. So, kita akan dapat 21. 21 ni genap. Dia tak ada perpuluhan. Jadi, awak tulis 21. So, kita kena cari baki. Memandangkan dia dapat genap, dia tak ada perpuluhan, baki dia adalah kosong. Okey. Jadi seterusnya kita bahagi lagi sampai belah sini awak dapat kosong. Jadi 21 kita bahagi dengan 2, awak akan dapat 10.5. Jadi kita akan ambil di depan perpuluhan iaitu 10. Okey, macam mana nak cari baki? 21. So kita akan tolak dengan 10 darab dengan 2. So awak akan dapat baki dia 1. So kita akan bahagi lagi dengan 2. 10 bahagi 2. Awak dapat 5. Nombor bulat kita akan dapat 5. Dan tak ada perpuluhan. Jadi baki dia kosong. So kita bahagi lagi dengan 2. 5 bahagi 2. Awak akan dapat 2.5. Kita akan ambil di depan titik perpuluhan 2. So kita kena cari baki. 5. So, kita akan tolak dengan 2 darab dengan 2. So, baki dia 1. So, kita sambung lagi. Bahagi dengan 2. 2 bahagi 2 dapat 1. Baki dia kosong. So, kita bahagi lagi dengan 2. So, 1 bahagi 2 awak akan dapat 0.5. Bermaksud dekat sini kosong. Bila dekat sini kosong, 1 ni turun sebagai jawapan. Baki kat situ. Jadi bagaimana kita nak tulis jawapan akhir? Ingat daripada bawah baca sampai ke atas. Okey. So jawapan dia ialah 101 asas 2. So kita dah baca 101 asas 2. So ini adalah jawapan dia. Okay, sebelum kamu nak buat jawapan akhir tu, kita dah becek lagi sekali. Kita nak cari jawapan dalam asas 2 dan pastikan jawapan kamu ni digit dia ada berapa? Ada 2. Dalam asas 2 digit apa yang kena ada? Kosong dan juga 1. Pastikan dekat sini kosong dengan 1 sahaja. Okay, kalau kamu dapat lebih daripada 1, 2, 3, 4, maksudnya baki kamu tu salah. Sebab apa? Dia tak valid untuk asas 2. So, inilah jawapan akhir kita. Okay. 132 asas 5 tukar ke asas 2. Sebelum kita tamatkan episod ni, cikgu nak ingatkan kamu, dalam topik ni ada 3 perangkap utama yang kamu kena elakkan supaya kamu dapat jawapan dalam topik ni dengan baik. Yang pertama adalah digit-digit yang dibenarkan di dalam setiap asas. Contohnya dalam asas 5, kita ada 5 digit, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi dalam asas 5, digit 5 ke atas tidak dibenarkan menulis nombor asas 5. Okey. Jadi sebelum kamu nak memulakan sesuatu soalan, pastikan dahulu nombor asas kamu tu digit di dalamnya adalah dibenarkan. Step yang kedua adalah bila kita nak buat penukaran nombor asas, pastikan kaedah yang digunakan adalah kaedah yang betul. Okey, contoh tukar asas lain ke asas 10, kita guna kaedah darab ataupun cerakinkan ataupun nilai tempat nilai digit.
Dan bila kita nak tukar asas 10 ke asas lain, kita guna kaedah bahagi. So ingat, bila kaedah bahagi, bila kita nak menulis jawapan akhir, baca daripada bawah ke atas. Baki jawapan tu pada baki, baca daripada bawah ke atas. Okey, dan bila kita nak buat kaedah cerakinkan, bila kita tulis nilai tempat daripada belakang ke depan. Maksudnya nilai tempat bermula kosong daripada belakang ke depan. Trap yang ketiga adalah menulis jawapan mestilah ada asas. Kalau awak tak tulis asas pada jawapan akhir, jawapan awak adalah salah. Ingat, jawapan mesti dalam asas nombor. Dalam topik ni juga, selain awak belajar ataupun awak tahu bagaimana nak tukar asas, kenal digit dan sebagainya, kita ada operasi dalam asas nombor ni, iaitu operasi tambah dan juga operasi tolak. Dalam episod skor, kita akan menjawab soalan-soalan mengikut aras, iaitu soalan daripada yang mudah ke soalan yang susah. Jumpa nanti.